Ini kedai anda yang punya. Assalamualaikum, hari ni Teman berada dekat Pokok Asam Tepin. Kau tengok ni. Pasal demokrasi ni. Teman order sebenarnya. Oh. Ini kedai anda yang punya. Dia memang punya lebih awak punya lah Ana namanya. Mula-mula dekat sini awak makan nasi kerabu dia. Kau boleh tengok kopi pun dah memang menarik kan. Rasa dia. Gaul-gaul bahan dia dengan budu tu. Kena dengan daging dia. Allah, sedap om Teman paling suka dia punya daging kat sini. Lembut. Cukup perapan dia. Kenal lah dengan makan dengan nasi kerabu ni. Yang ni pula nasi limu ni. Memang rare. Jarang ada orang jual ni. Tapi kat sini memang ada. Memang menarik. Lain benda lain. Lauk dia boleh makan dengan sambal bilih ada, sambal udang ada, ayam goreng ada, daging hitam ada. Tu daging goreng kunyit pun ada. Macam teman ni daging goreng kunyit. Tapi yang paling teman suka dia punya nasi. Yang ini paling teman recommended kat sini. Nasi minyak dia. Memang sedap. Tapi dia bukan tiap-tiap hari ada tau. Dia ada weekendnya dia. Teman makan dia punya daging tu. Sedap komen. Daging hitam dia tu. Memang sedap dan susah nak kabur. Sedap apa mana. Cukup kasih segalanya. Kau tengok ni dia punya kuah pekat likat tau. Tapi tak terlalu pedas, tak terlalu manis, tak terlalu ngam-ngam lah semua. Memang habis hati lah teman makan nasi minyak dia ni. Dengan lauk ayam ke ataupun lauk daging ni kan. Ayam merah. Sedap. Nasi dagang. Keunikan nasi dagang sini dia punya kuah dengan dia punya ikan ni. Kau tengok ikan dia bukan betul siap-siap ikan tongkol tu. Dia masuk seketoi besar tu baru dia bagi-bagi. Kuah pun kau. Teman rasa makanan sini kan. Dia punya kuah-kuah dia memang kau semualah. Memang rasa pekat likat memang ikan lah. Selain menu-menu yang style nasi yang teman makan tadi kan. Ada sini juga yang jadi style berkuah. Kau boleh tengok ni. Teman makan. Dia ni teman makan lontong. Penuh. Portion dia memang sudah besar-besar portion dia. Laksa Johor. Kalau komen peminat-peminat laksa Johor boleh datang sini cuba rasa. Dekat kedai-kedai lain jarang jual komen weh. Kat sini ada. Portion dekat sini memang besar-besar belakang lah. Kau boleh tengok ni. Kotak goreng dia berapa besar. Mombong. Antara menu yang komen boleh cuba kat sini adalah mi kari. Kau boleh tengok ni mi kari dia. Tengok kuah pun dah tahu ya. Awak dah makan. Rasa. Sandi kita ni lauk, sandi kita ni rasa. Dia memang padu, 88 dalam rangai. Dekat mana? Dekat Ana yang punya kafe. Bukan awak punya, dia punya. Dia perusahaan ringan tupai ni. Tapi asam lah kabarnya. Dia datang sini. Memang dah menjaga 30 tahun lebih dah. Dia datang, tutup hari Khamis. Hari Khamis jangan datang. Buka setiap hari cari kami lah. Daripada pukul 7 pagi sampai jam 5. Makan pagi, makan tengah hari. Dia rasa. Ini alright. Untuk reflection dan